Bang. Oh bang. Oh bang. Dia tak menyaut. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Risau pula aku abang tu tak nyaut. Welcome back to channel YouTube Rizal Ismail Official. Like, comment, share, subscribe. Let's go. Layankan aja. Cabaran 40 hari dah hari yang ke-10 kalau tak silap aku lah. Okay, suka aku nak share lagi tentang buku ni. Cara menjadi Muslim hebat, mencari teman yang baik, ada tujuan dan langkah untuk dicapai, membaca Al-Quran setiap hari, mempunyai jadual olahraga atau senaman setiap minggu, mempelajari hal-hal baru, menjahadkan waktu dengan media sosial. Stay istiqomah in 90 hari. Jom, 4.30 minit pagi. Tadi aku bangun dalam pukul 3 lebih macam tu lah. Kemudian kita spend sejam untuk buat apa-apa yang patut. Waktu dini hari tu, kemudian prepare untuk workout dengan jamu yang aku biasa minum. Ni lah yang bagi aku tenaga. Alhamdulillah Allah masih bagi kekuatan. Teruskan untuk workout pagi ni. Tapi hari ni hari yang ke-10, dah hampir 2 minggu, badan pun rasa segar. Lepas tu best. Walaupun aku bangun awal 3 pagi, tapi siang tu badan tu segar tau. Cuma kita rasa mengantuk lah. Kadang-kadang tu tercuri-curi tidur jugalah. Kalau macam ada sempat masa yang aku ada, aku akan tidur dalam sejam kalau sempat. Dan ini workout-workout yang aku buat. Masa ni kalau tak salah aku dah buat dah lemak tudin punya workout tu. Yes, Alhamdulillah. Memang peluh pun makin banyak. Dah capai 606 kalori. Yes, Alhamdulillah. Okay, jom hari ni kita kat Taman Rakyat. Kita nak jogging. Tadi pagi kita dah bakar 600 kalori. Ni kita dah tambah 600 kalori. Okay, jom. Kita mulakan. Banyak anjing harap-harap tak kena kejar lah. Dia orang kata okey je. Jalan dalam satu pusingan macam tu, lepas tu baru kita berlari. Hari ni tak macam hari tu ramai. Kurang sikit tapi ramai juga sebenarnya. Mana? Tengah jogging sekarang ni, baru satu pusingan Taman Rakyat. Kat sana tu budak-budak Andalas tengah merentas desa. Memang sangat meriah lah. Kebanyakan kaum-kaum Chinese lah kat sini. Orang Melayu ada juga, tapi kurang sikit ramai Chinese. Taman Rakyat. Kita naik tangga. Naik tangga ni mengah sikit. Yang ni kita naik atas sikit daripada tadi. Harap-harap tak jumpa anjing. Takut dia terkejar je. Tarik nafas dulu. Okey, kita dah pusing 2 kali. Kita nak cukupkan 600 kalori je. Sebab pagi tadi kita dah workout, dah dapat 600. So kita nak tambah lagi 600 je. Cukup 1200 kalori. Mengah aku. Saya ikut abang je lah. Kalau seorang tak berani juga ni. Saya baik ada abang kat atas ni. Okay, kita naik tangga ni pula. Bang. Oh bang. 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 Oh bang. Dia tak menyaut. Orang ke? Bang. Abang tak menyaut pula. So kita turun lah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Risau pula aku abang tu tak nyaut.
Tak jadilah tu naik atas. So kita turun bawah je, ataupun kita duduk sini kejap, kita buat video. Sebab cantik lah dia punya ni. Kita naik kejap. Ni tak tahu laluan apa, kita nak try jugalah lalu atas tu. Bang, oh bang, ya. Ini laluan ni nak hala ke mana? Ini nak atas. Tak ada laluan lah. Boleh pusing balik sini lah, atau nak atas. Oh, ikut tangga turun situ Atau tangga nak atas lagi ada satu kan. Anjing banyak tak? Saya takut kejar. Tak ada lah, tak banyak lah. Tak kurang lah. Tak apalah, thank you. Saya nak try naik. Oh boleh guna selamat tengok. Tak, tu ada anjing lah. Tu. Tu. Dia tak apa punya, dia tak ada. Tu duduk kat situ. Nampak? Oh ya. Tu dekat dalam. Ni. Ya. Dia tak ni ke? Tak ada. Kalau takut angkat tangga nak atas lah. Kita naik bahagian atas tadi. Aku nak naik atas ni, tak ada abang tu naik. Lepas tu tiba-tiba aku panggil, boleh pula dia tak menyaut. So aku tak jadi naik. Ingatkan aku nak pergi naik atas sekejap. Tak jadi ikut laluan tu tadi, kita naik ikut tangga. Aunty nak naik tangga Ya. Oh, saya ikut lah. Saya takut seorang. Tak apa, kita ikut aunty ni lah. Dalam safe. Ya. Kita ikut aunty ni je lah. Morning. Okay, so kita naik ikut tangga ni. First time naik atas. Amun. Tadi saya ikut abang tu. Lepas tu saya panggil-panggil dia cepat sangat. Ada. Lepas tu saya turun balik, takut nak naik. Apa, kita ikut aunty ni. Okay, kita naik atas ikut aunty ni. Oh, Isnin sampai Sabtu lah. Sampai Sabtu, ya. Oh, bagusnya. Saya baru naik 2 tangga dah mengah dah. Aunty ni memang sangat kuat lah. Saya naik baru 2 tangga, tengok dah mengah. Siapa nama aunty? Boleh masuk video saya tak? Tak maulah. Kita apa? Nama aunty siapa? Nama Cheng Lan. Umurnya? Umur 72. Hui, macam ni 72. Sudah tua lah. Tapi nampak cergas lah. Oh, 72 sama dengan mak saya lah. Mak saya, mak saya. Oh, you lah. Tapi mak saya niaga. Dia buat nasi lemak. Dia tak sempat lah jalan-jalan macam ni. Mana? Dekat Pahang. Pahang. Pernah sampai Pahang? Tak. Tapi aunty ni memang sangat hebat lah. Saya dah mengah ni, tapi aunty ni relax je. Saya ada bikin yoga. Oh, yoga. Oh, yoga bagus ya? 1 minggu 3 hari yoga. Tapi ada satu section is sun salutation. Sun salutation memang dia work out on your heart. Kasih heart. Oh, kita punya jantung kuat. Ya, jumpingnya. Oh, walaupun tak berlari Walaupun tak berlari kan, yes, yoga kan dia macam setempat je kan. Kita tak berjalan macam ni. Morning. Boleh. Berapa kali aunty buat? Seminggu? Yoga? Yoga 1 minggu 3 kali. Oh, 3 kali. Morning. Evening lah. Mana start tu jam berapa? Evening, jam 7. Oh, petang. Petang evening. Sampai 8.30, 1 jam setengah. Oh, lama juga Yang tu aunty buat sendiri ke atau tengok YouTube? Join tu kelas lah. Oh, ada Kalau kelas. buat sendiri tak ada Experience? bukan experience. Tak ada disiplin. Oh, dia kena ada apa orang panggil circle lah, circle yang positif. Oh, betul-betul juga kena ada. You mesti bikin mesti group by group. In a group lah, in a class. Yalah, kalau seorang seorang rumah nanti you tinggal hangat ti ayam lah. Kalau orang Melayu cakap hangat ti ayam sekejap. Oh, patutlah saya tengok Chinese ramai by group Maknanya seronok lah. Dia punya assistant. Oh. Yang dia in charge lah. Oh, nanti ada nombor dia? Nombor dia saya telah bawa telefon. Oh, harap-harap lepas ni jumpa lagi lah aunty ni. Saya nak juga try join kelas yang aunty cerita tu sebab macam best. Melayu orang tak suka yoga lah. Oh ya? I don't know. Dia cakap tapi saya tengok praying like that. Tak usah takut. Tak, sebab tak biasa, tak tahu jalan. Macam aunty kan dah hari-hari tahu dah. Hari pertama. Ni mungkin lepas ni saya boleh lah kot jalan seorang sebab dah aunty dah tembak ni. Oh, jauh juga Ya. Nanti tembus kat mana? Around like one big one, one small round, around 3 kilometer lebih lah. Oh. Tapi semenjak aunty jalan tak ada apa lah.
kata saya sudah banyak tahun jalan sini. Tapi badan segar kalau lalu dekat pokok-pokok. Badan jadi segar. Sebab banyak oksigen. Oksigen betul. Kita rasa macam segar. Free lah. Otak jadi macam fresh. Segarnya udara. Penat ikut aunty ni. Dia tak berhenti langsung. Kalau saya jadi aunty saya berhenti dah. Kalau saya seorang ni saya berhenti kejap ni. Saya duduk kejap relax. Tapi banyak pokok macam-macam pokok. Ni kira macam hutan simpan macam hutan dia jaga lah kan. Ini hutan lah. Ini bukan hutan magnetik lah. Morning. Kuat betul aunty ni. Morning. Saya dah mengah dah, aunty relax je. Aunty memang hebat lah. Kuat betul aunty ni. Saya tak dapat kerja. Morning. Ini biasanya orang hari sini lah. Malu saya. Muda-muda dah mengah. Oh, dia tak boleh banyak kali Apa? Tak, maksud saya tak boleh banyak kali 5 kali, 6 kali boleh lah. Banyak, itu oksigen tak ada. Ini macam pun boleh. Mau rehat? Aunty nak turun ke? Dah turun. Tadi mari ni lah. Okay, aunty, bye. Jauh tak nampak. Thank you, aunty Okey, alhamdulillah berjaya. Saya naik sampai ke atas ni dengan bantuan aunty tadi tu. Sangat mengah. Ini paling atas saya. Alhamdulillah, Allah masih bagi kekuatan. Aunty tadi temankan. Dia memang dahsyat lah. Aku tak boleh lawan dia. Tapi dia kata dia selalu buat yoga. Kemudian cara pernafasan yang aku tunjuk. Nanti sekejap lagi aku tunjuk macam mana cara pernafasan dia ajar tu. Memang sangat menjadi. Macam aunty tu yelah, setiap hari dia ni berjoging. Maknanya dalam seminggu tu 3 kali dia pergi yoga. Rasa macam nak try lah yoga. Yoga okey ke? Tadi aunty kata orang Islam tak ramai. Sebabnya mungkin orang Islam rasa itu satu macam keagamaan pemujaan ke, tak tahulah. Ada siapa-siapa tahu tak pasal yoga? Kalau tahu cuba komen kat bawah ni. Boleh ke tak sebenarnya? Sebab aunty tu cakap yang tempat dia belajar tu dia tak ada baca-bacaan ke apa kan. Maknanya yoga semata-mata lah. Alhamdulillah tercapai akhirnya. Kita ambil dulu video. 360 darjah dekat atas Taman Sri Andalas akhirnya berjaya. Wow, yes. Aku cabar diri. Tadi mula tak berani. Last berjalan dengan aunty tadi. Lepas ni kita nak turun. Yes. Kita buat 360 darjah sebab dah berjaya naik atas ni. Okay, ni dia tempat paling atas lah katanya. Okey, kat sini tempat paling tinggi dekat Taman Sri Andalas. Akhirnya aku berjaya. Walaupun tadi ada seorang abang tu kat depan tu. Lalas dia makin ke depan. Lepas tu aku panggil dia. Dia buat tak tahu je. Aku panggil buat tak tahu. Tu aku fikir orang ke apa ni. Risau juga. Lepas tu lalu aku patah balik. Patah balik tiba jumpa dengan aunty tadi. Lepas tu dia cakap nak naik juga. Cantik lah. So kita naik atas. Dan alhamdulillah berjaya sampai ke puncak. Guys. Okay, saya cabar korang pula naik atas. Betapa mengahnya sampai ke atas. Tapi wow, dengan tekad insyaAllah pasti berjaya. Try lah. Tu 3 beranak. Diorang naik. Hebat tu. Memang hebat. Morning. Hebat lah naik atas. Saya dah penat. Tak larat. Okay, sekarang ni kali aku dah 400 lebih dah. Naik tu saja dengan mengahnya. Okay, lepas ni aku turun. Aku rasa 200 lah, insyaAllah. Okay, jom lah. Kita turun. Alhamdulillah. Okey, ni tangga yang curam tadi yang aku lalu tadi. Tadi aku kat atas sana tu. Okey, aku duduk sini sebab dia punya lighting dia cantik. Aku akan turun ikut tangga sana. Okey, alhamdulillah berjaya juga akhirnya. Aku memang daripada dulu nak naik tapi tak ada orang nak bawa. Terima kasih aunty yang bawa tu. Saya doakan mudah-mudahan dia sentiasa sihat, diberikan hidayah juga. Mana tahu kan di hujung-hujung nyawa dia masuk Islam, dapat masuk syurga. Saya doakan aunty sihat selalu, insya-Allah diberikan hidayah dan taufik. Amin. Mudah-mudahan insya-Allah. Kejabaran 40 hari. Dekat mana lagi lokasi yang saya nak pergi? Kalau nak tahu, tonton video-video yang selepas ni. Jangan lupa untuk saksikan video-video yang sebelum ni. Banyak dah tempat saya pergi. Saya ulang je tempat yang sama. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Okay, bye. Itu pun tahniah pada akak dengan husband dia berjaya juga naik atas. Memang
Siapa yang dapat naik atas ni memang hebat lah. Aunty 72 tahun boleh naik. Kau rasa? Kau boleh ke tak? Kat sini banyak pokok-pokok hutan. Pokok salak aku sini. Suasana dia memang sangat menyegarkan. Okay, kita nak turun. Kita nak turun bawah pula. Memang curam tinggi. Tapi Alhamdulillah berjaya juga. Okay, kita dah puas kat atas tu. Sekarang kita nak turun. Tak ada orang kat atas, so kita jalan je dulu. Turun ke bawah. Bawah senang lah, senaik tu lah yang mengah. Time nak turun ni okey lah kan. (602) tak nampak. Alhamdulillah malam ni aku makan ni, apa nama dia? Roll Vietnam beli daripada Ustazah Akmal. Memang sedap. Aku suka sangat dia punya sos tu, yang hijau dengan yang merah tu, dua-dua sedap. Memang best. Pedas tapi best. Dia tak adalah pedas sangat. Yang penting sihat kan, sebab yang dia punya mie dia pun soon. Vitamin, protein semua ada best. Thank you for watching. Like, comment, share, subscribe. See you in the next video. Layankan aja.